Hai dan selamat datang semua. Pernah tak anda rasa macam anda ni dilahirkan untuk memimpin? Atau mungkin bila ada kerja kumpulan, anda lah orang yang secara automatik akan ambil alih? Kalau ya, anda mungkin ada apa yang kita panggil personality enterprising. Hari ni kita akan bedah siasat apa sebenarnya maksud semua ni dan kita nak tengok adakah ia betul-betul kena dengan diri anda. Cuba renungkan soalan ni sekejap. Kalau ada satu suara dalam diri anda yang menjerit ya, maka anda dah berada di tempat yang betul. Huraian kali ini mungkin akan membuka kunci kepada sesuatu yang anda dah lama rasa tentang diri anda tu. Jom, kita rungkai sama-sama. Baiklah, kita mulakan perjalanan untuk kenal diri kita ni. Dalam bahagian pertama, kita akan tanya satu soalan yang paling asas. Adakah anda seorang pemimpin? Kita akan kaji tanda-tanda dan sifat-sifat yang boleh jadi petunjuk sama ada profil enterprising ni memang dah sebati dalam jiwa anda. Okey, supaya kita semua faham dari mana datangnya semua ni, perbincangan kita sebenarnya berasaskan model Riaset yang sangat terkenal, ciptaan John L. Holland. Model ni pecahkan personaliti kepada 6 jenis: realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Yang kita nak fokuskan hari ini ialah E untuk enterprising. Jadi, apa yang kita bincangkan ni bukan rekaan semata-mata ya, ia ada asas kajian yang kukuh. Sekarang, jom kita menyelam lebih dalam lagi untuk betul-betul faham apa itu personality enterprising. Dalam bahagian ni, kita akan tengok definisi yang jelas dan kita akan terokai ciri-ciri teras yang meletakkan seseorang dalam kategori E ni. Bersedia ya? Cuba cek, ada tak ciri-ciri ni pada diri anda? Nah, inilah definisi utamanya. Menjadi seorang yang enterprising ni bukan setakat suka bagi arahan tau. Ia lebih kepada menjadi seorang arsitek kejayaan. Mereka bukan sekadar memimpin, mereka merancang, mereka mempengaruhi dan mereka laksanakan strategi untuk tukarkan visi jadi satu realiti. Merekalah penggerak dan pencetusnya. Jom kita tengok apa yang buat personality ni hidup. Bayangkan, keyakinan diri yang tinggi, kemahuan untuk memimpin dan semangat persaingan yang sentiasa membara. Bunyi macam anda tak? Inilah ciri-ciri seorang individu enterprising. Mereka ni sentiasa bertenaga, bersemangat tinggi dan sentiasa bersedia untuk apa saja cabaran yang datang. Setiap jenis personality ada kuasa super masing-masing kan? Jadi apa agaknya senjata rahsia dalam himpunan kemahiran seorang individu enterprising ni? Dalam bahagian ni, kita akan gali kekuatan semula jadi dan kemahiran terasah yang menjadikan mereka ni sangat-sangat berkesan. Kekuatan mereka ni memang tak boleh dinafikan. Mereka bukan sekadar pengurus, mereka adalah penggerak. Mereka ada satu kebolehan yang unik untuk menyalakan api semangat dalam diri orang lain dan satukan semua di bawah satu visi yang sama. Bila anda gabungkan keyakinan diri yang tinggi dengan kebolehan buat keputusan sepantas kilat, anda akan dapat satu kuasa yang sangat efektif. Petikan ni, memang tepat sekali merumuskan personality enterprising. Kata kunci dia kat sini ialah proaktif. Cuba tanya diri anda, adakah anda jenis yang tunggu sesuatu berlaku atau anda jenis yang membuatkan sesuatu berlaku? Individu enterprising ni sentiasa mencari, sentiasa mencipta dan sentiasa merebut peluang. Cuba tengok set kemahiran ni, ini macam toolbox untuk berjaya. Daripada kepimpinan yang berinspirasi kepada komunikasi persuasif yang meyakinkan, setiap satu kemahiran ni saling melengkapi. Perancangan strategik akan bawa kepada pembuatan keputusan yang lebih baik, manakala kemahiran perundingan dan pengurusan pula pastikan semuanya berjalan lancar. Inilah ramuan yang menjadikan mereka begitu berpengaruh. Jadi, dengan semua bakat dan kemahiran ni, kat mana agaknya personality enterprising boleh betul-betul menyerlah? Dalam bahagian seterusnya, kita akan terokai lanskap kerjaya yang paling sesuai untuk pemimpin semula jadi macam ni. Anda mungkin akan terkejut dengan pelbagai pilihan yang ada. Cuba lihat senarai ini. Memang luas pilihannya. Adakah anda tertarik dengan cabaran membina sesuatu dari kosong sebagai seorang usahawan? Atau mungkin anda lebih suka memimpin sebuah pasukan yang besar sebagai pengurus syarikat? Atau barangkali mencorak masa depan sebagai seorang ahli politik? Apapun laluannya, benang merahnya jelas. Peranan-peranan ini semua adalah untuk mereka yang berani memimpin, berani mempengaruhi dan ada visi yang besar. Kalau anda rasa nak gilap lagi bakat semula jadi anda tu, cuba pertimbangkan bidang-bidang pengajian ni. Tak kisahlah sama ada pentadbiran perniagaan, pemasaran ataupun keusahawanan, program macam ni akan bagi anda kerangka dan alatan yang betul untuk tukarkan naluri anda kepada kepakaran.
Ia tentang menyokong semangat anda dengan strategi yang lebih mantap. Seterusnya, satu faktor yang sangat-sangat penting, persekitaran. Anda tahu, seorang pemimpin yang hebat pun boleh layu kalau diletakkan dalam persekitaran yang salah. Jadi dalam bahagian ni, kita akan tengok jenis tempat kerja yang macam mana personality enterprising bukan sekadar boleh hidup, tapi boleh berkembang dengan pesat sekali. Persekitaran kerja yang betul tu boleh jadi penentu segalanya. Individu enterprising perlukan oksigen, iaitu autonomi dan cabaran untuk bernafas. Rutin yang kaku, birokrasi yang melampau, semua tu akan melemaskan semangat mereka. Mereka perlukan satu arena yang dinamik, di mana mereka boleh memimpin, berinovasi, bersaing dan tengok sendiri tindakan mereka membawa impak yang sebenar. Dan petikan ni mengisahkan lagi perkara tu. Anggaplah persekitaran kerja anda tu macam tanah. Adakah ia subur untuk inovasi dan inisiatif? Sebabnya, persekitaran yang betul lah yang jadi pemangkin untuk tukarkan potensi menjadi satu kuasa yang sebenar. Memilih tempat kerja bukan sekadar cari makan. Ia adalah satu keputusan strategik untuk masa depan anda. Okey, kita dah banyak bercerita. Sekarang, masa untuk muhasabah diri. Saya akan ajukan beberapa soalan pantas. Ingat, tak ada jawapan betul atau salah. Cuma perlu jujur dengan diri sendiri. Jom kita lihat sejauh mana profil enterprising ni betul-betul ngam dengan anda. Soalan pertama, cuba imbas kembali. Dalam mana-mana projek kumpulan, tak kira masa sekolah, universiti atau tempat kerja, adakah anda orang yang secara semula jadi akan tampil ke depan untuk memimpin? Ambil masa sejenak untuk fikirkan. Soalan kedua, bila anda ada satu idea yang anda betul-betul percaya, adakah anda rasa satu desakan untuk berkongsi, berbahas dan pujuk orang lain supaya nampak apa yang anda nampak? Adakah anda rasa puas bila berjaya pengaruhi pemikiran seseorang? Soalan ketiga, sama ada merancang percutian dengan kawan-kawan atau menguruskan kenduri keluarga, adakah anda secara automatik bertukar jadi perancang, jadi orang yang uruskan logistik dan pastikan semua benda berjalan dengan lancar? Soalan keempat, pernah tak anda rasa debaran keusahawanan tu? Mungkin dengan menjual sesuatu secara kecil-kecilan, mulakan projek sampingan atau mungkin menganjurkan kutipan dana. Adakah idea untuk membina sesuatu dan melihatnya berkembang buat anda rasa teruja? Dan soalan terakhir, yang paling penting, bila masalah timbul, adakah anda jenis yang duduk dan tunggu arahan? Atau adakah anda orang pertama yang nampak masalah tu, terus fikirkan jalan penyelesaian dan ambil inisiatif untuk bertindak? Jadi, macam mana keputusannya? Kalau anda dapati diri anda mengangguk setuju pada kebanyakan soalan tadi, maka tak syak lagi. Dalam diri anda ada DNA seorang pemimpin, seorang penggerak dan seorang pencetus. Anda ada semangat seorang personality enterprising. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang paling utama. Sekarang anda dah kenal pemimpin dalam diri anda, soalannya ialah, apa yang akan anda bina? Dengan kekuatan, semangat dan visi ini, apakah legasi yang akan anda cipta? Potensi anda tak ada had. Sekarang, giliran anda untuk merealisasikannya.